Ya. Hari ini kan, kalau kita cerita pasal keluarga kan, sayang anak lebih, sayang mak ayah lebih, sayang isteri, sayang suami, sayang keluarga lebih. Betul-betul kita kena faham, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua orang yang berkasih sayang akan memusuhi satu sama lain antara pada hari tersebut. So hari ni kita berkasih sayang lah. Aku syok kau syok aku sayang kau kasih. Tapi bila hari akhirat nanti, kalau kasih bukan atas dasar taqwa, semua akan bermusuhan antara satu sama lain. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari yang mana orang lari daripada saudaranya, daripada ibu dan ayahnya, daripada isteri dan anak-anaknya. Semua orang sibuk fikir pasal keselamatan masing-masing. Tak ada masa nak fikir pasal darah daging sendiri. Tapi masa tu Nabi kata apa dia? Ummati, ummati, ummati. So, masa semua orang tengah risau pasal diri sendiri, baginda sallallahu alaihi wasallam risau pasal ummah. Hatta dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Hadis riwayat Muslim. Apabila setiap manusia ni mula nak cross sirat kan, sirat kan, jambatan titi. So hujung tu syurga, bawah tu neraka, tepi kiri kanan ada cangkuk. Cangkuk tu pula cangkuk yang bergerak, tangkap siapa-siapa yang lalu. Jadi ada yang bergerak laju seperti sekelip mata, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda yang sangat laju, ada yang seperti orang berlari, ada yang merangkak. Yang merangkak ni ada yang kena cangkuk jatuh, ada yang luka-luka tapi selamat. Dan dekat hujung tu Rasul tunggu ni, tak masuk. Orang kata tunggu di pintu syurga kan. Tak, Nabi je tunggu pintu syurga, orang lain dapat pintu syurga masuk terus. So baginda sallallahu alaihi wasallam dekat hujung kata apa dia? Rabbi sallim, sallim, sallim. Ini kalimat Nabi dan para Nabi yang lain. Setiap kali umat mereka nak cross, Rabbi sallim, sallim, sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Cuba bayang, kalau kita dah dapat pintu syurga, apa kita nak buat?